Kisah seram, tangisan dari bilik air asrama. Malam itu, hujan turun perlahan. Aina masih belum tidur. Dia satu-satunya pelajar yang masih terjaga di Blok C, sebuah asrama perempuan lama yang sering dikaitkan dengan kisah misteri. Jam menunjukkan 2:17 pagi. Sedang dia menulis di mejanya, tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki di luar bilik. Perlahan, satu persatu, dia menjenguk keluar, tetapi koridor gelap dan kosong. Hanya bunyi titisan hujan kedengaran. Kemudian, Aina terdengar suara. Tangisan halus seorang perempuan, sayu, menyayat hati, datang dari bilik air di hujung koridor. Hatinya rasa tidak sedap, namun rasa ingin tahu lebih menguasai. Langkahnya perlahan menuju bilik air. Lampunya berkelip-kelip dan pintunya tiba-tiba terbuka sendiri. Di hadapan cermin, ada sosok perempuan berambut panjang, memakai kain putih lusuh, berdiri membelakanginya. Aina terkaku. Perempuan itu tiba-tiba berpaling perlahan, menampakkan wajah pucat dengan mata merah menyala. Aina, bisiknya. Suara garau memanggil nama Aina. Aina menjerit sekuat hati. Keesokan pagi, dia ditemui pengsan di depan cermin bilik air. Matanya terbuka luas dan mulutnya terkumat kamit, seolah-olah masih berbicara dengan sesuatu yang tak kelihatan. Sejak malam itu, bilik air itu dikunci. Tapi hingga hari ini, kadang-kadang masih kedengaran tangisan dan bunyi tapak kaki di waktu malam.